Malaysia got skandal so big, Hollywood pun tak boleh tulis skrip macam ni. Tabung haji. Supposed to tolong kita pergi haji. Tapi tiba-tiba, duit masuk saham pelik. Rakyat pun mula tanya ni derma atau drama? Felda dulu bangga. Tapi lepas banyak pelaburan pelik-pelik, ramai peneroka tanya, dividen bila nak masuk, bos? Dulu kata 1 bilion ringgit je, tiba-tiba 12 bilion ringgit. Ni projek ke Magic Show? BMF skandal. Bank bagi loan pelik, billions gone. Siap ada auditor mati misteri. Sampai sekarang, file pun senyap. Duit untuk pembangunan, tapi pergi beli kapal layar, kondo, filem Leonardo DiCaprio. Bos kena penjara, dulu entah kat planet mana. Semua ni jadi sebab tak jaga akaun, tak ada sistem. Jangan jadi part 6 next season. HBC kita kira, bukan tulis skrip filem.